Soalnya kau dah tengok sekarang kita secara langsung di Malaysia Auto Show 2025 dan kita dah tengok salah satu model EV SUV yang terbaru di pasaran kita, iaitu dari Zeekr Malaysia. Ini adalah Zeekr 7X EV SUV yang paling handsome, paling ramah dalam Malaysia. Nama saya Mukhlis, selamat datang ke Malaysia Auto Show. Okey, sekali tengok anda boleh nampak 7X ni bukan setakat sebuah EV SUV yang agak besar, tapi dia punya design bagi saya memang sangat-sangat hasmus lah. Sebab apa? Ini adalah essentially SUV version untuk model Zeekr 007 sedan. Bagi saya itu memang sedan yang paling cantik, tapi untuk SUV pun bagi saya lagi cantik. Sebab kat depan dia masih menggunakan design yang sama. Anda nampak dia ada full LED light bar, tapi benda ni sebenarnya menariknya. Anda boleh letak tulisan, nak tulis I love you ke, aku sayang bini aku ke, semua boleh, tak ada hal. Tapi at the same time dia masih mengekalkan sedikit ciri-ciri design EV. Contohnya kat depan anda boleh nampak grill dia tak ada, dia kosong, tapi dia nampak sangat sukan. Dan dekat depan kita ada flash door handle. Tapi overall bagi saya untuk EV SUV mungkin this is one of the best looking dalam pasaran kita. Betul ke tak? Okey, walaupun sekarang Zeekr Malaysia tak bagi tahu lagi detail specs untuk 7X kat Malaysia ni, kita dah tahu kereta ni dia ada dua battery spek. Okey, yang entry level dia pakai bateri 75 kWh LFP, manakala untuk model up spec yang long range dia pakai bateri lagi besar iaitu 100 kW. Yang 100 ni dia punya jarak EV nya lebih 600 km ikut WLTP punya standard. So nak balik Kelantan tak ada masalah. Tapi untuk charge yang LFP lagi laju sebab dia boleh charge from 80% hanya lebih kurang 10.5 minit sahaja. Untuk 100 kW nak charge 10.80 lebih kurang dalam 15 minit. Bagi saya laju dah tu. Kita biasa setengah jam, yang ni 15 minit tak penuh. Okey, untuk train kuasa pula Zeekr 7X dia ada dua varian iaitu single motor rear wheel drive dan juga dual motor all wheel drive. Untuk single motor dia punya power lebih kurang 421 PS dan juga 440 Nm. Tapi yang dual motor memang berdesum 646 PS dan juga 710 Nm. 0 ke 100 38 saat. Kereta bersuka dapat lagi laju dengan supercar. Okey, sekarang kita berada di tempat duduk hadapan Zeekr 7X dan benda pertama yang kita perasan, memang rasa sangat mewah, sangat premium dan sangat jahat. Sebab apa? Dia banyak pakai material premium. Contoh dia punya kursi, dia tak pakai fake leather, dia pakai Nepal leather original untuk dua kursi. Dan kursi dia pula bukan saja power adjustable, dia ada heated, ventilated dan untuk driver side ada massage function lagi. Okey, dari segi janjian tech pun not bad, dia pakai banyak. Contoh kat depan kita ada infotainment besar gedabak ni 16 inci, ada meter cluster digital dan juga ada head up display untuk driver. So maknanya segala maknanya memang lengkap lah. Dekat tengah pun kita ada dua, dia bukan satu, dia bagi dua wireless charging pad, ada tempat storage barang dan juga dia ada ambient system, bagi saya sangat cantik. Dan yang paling penting dia punya sound system 21 speaker. So yang ni sound confirm best. Tapi overall saya rasa ini adalah EV SUV China yang paling premium yang saya pernah duduk so far yang saya try setakat ni. Okey, untuk tempat orang duduk belakang anda boleh tengok Zeekr 7X ni space dia memang banyak. Tengok legroom pun berlambat, headroom pun banyak. Sebab apa? Dia ada full panoramic glass, so maknanya headroom dia ada sikit walaupun bumbu dia nampak sporty. Okey, dari segi jajan dia ada dua aircon vent dekat kiri kanan pillar dia, so maknanya tak ada nak berebut dengan passenger sebelah. Tapi dari segi tu kita ada dari control, so maknanya dia pun pakai kursi yang best macam yang depan punya. So overall space memang best, tapi sebagai saya dia rasa lagi premium compare dengan model-model EV SUV yang lain. Okey, buat masa sekarang Zeekr 7X dia masih belum lagi launch, tapi register of interest maknanya daftar minat sudah dibuka oleh Zeekr Malaysia. Dan untuk first 500 customer yang booking kita ni, dia akan dapat special early bird price, iaitu harga dia bermula pada RM182,000 sahaja untuk model single motor rear wheel drive. Manakala untuk model top spec all wheel drive performance, harga dia hanya lebih kurang RM230,000 sahaja. Tapi apakah pendapat anda dengan Zeekr 7X? Yang ni agak-agak boleh lawan tak dengan Tesla Model Y?